Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tani sambung lagi pelajaran haji kita ni. Tajuk hari ini adalah syarat-syarat sah haji. Objektif cikgu hari ini untuk kamu ialah murid dapat menjelaskan syarat-syarat sah haji dengan betul. Artinya kamu tahu apa syarat-syarat sah itu. Okey. Hari ini syarat sah ni lah. Simple sahaja. Mudah. Syarat-syarat sah ada dua, iaitu orang Islam, yang kedua masa. Masa itu bila? Dari 1 Syawal hingga Fajar 10 Zulhijjah. Okey. Ya, cuba hafalkan. Syarat-syarat sah ada dua, iaitu syarat-syarat sah haji ada dua, iaitu orang Islam. Yang kedua adalah masa. Masa tu ia tentu. Senang saja. Tu di antara masa tu dari 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Seperti mana yang kita ni tahu, orang Islam memanglah, kalau orang kafir sah ke indah hajinya. Ini memanglah indah sah, sebab ia bukan orang Islam. Dan masa haji itu di antara 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Okey? Itu saja pelajaran hari ini. Kita ni belajar hafalkan syarat sah haji ada dua, orang Islam, yang kedua masa. Okey, dari 1 Syawal hingga Fajar 10 Zulhijjah. Okey. Jangan lupa buat latihan. Okey, latihan kamu macam biasa, kamu pun tahu sudah. Kamu scroll di bawah, kamu lihat, catatlah jawapan yang pertama apa, jawapan yang kedua apa. Okey. Okey, sampai di sini sahaja. Tani, cikgu sekejap juga. Memanglah namanya syarat tajuk pelajaran kita ni hari ini syarat-syarat sah saja. Okey, ada dua saja. Yang penting apa? Orang Islam. Yang kedua masa. Sampai di sini sahaja. Sebelum itu kita ni baca doa sebelum sebelum kita ni habis. Okey, surah tadi baca saja surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sebelum itu jangan lupa buat latihan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.